bersama memaksimalkan kreativiti, kekecohan yang mencuit hati, kesungguhan dalam menyahut cabaran, dua pasukan, dua lawan. Siapakah yang bakal menjadi pemenang mingguan? Anda dah bersedia untuk bertempuh? Anda kini bersama saya, Alwin Ismail, host anda dalam dekorasi laman yang sangat terhebat pada abad kini, iaitu hias laman. Jadi dalam rangkaian ini akan ada dua kumpulan, dua halaman dalam usaha mereka untuk memikat hati pemilik laman. Mereka ni terdiri dari para pelajar bidang landscape. Jadi kita pun tak sabar dah nak berkenalan dengan mereka. Jom kita kenal dengan mereka dengan lebih dekat lagi. Adalah episod yang terakhir bagi kita semua. Anda telah menyiapkan 24 buah halaman. Jadi kalau anda menyiapkan hari ini, termasuklah 26 halaman. Jadi dah banyak-banyak buat kan halaman. Ada dapat input-input ke pengalaman yang tak dapat dilupakan, kumpulan barang. Bagi saya waterfall lah. Waterfall. Kak Long, kalau saya kalau saya meja betul. Meja paling susah kan nak buat, tak sempat. Kalau Kak Long, kita ni kumpulan pasu. Meja juga. Awak waterfall. Nampak gayanya adik-adik kita rasa susah nak buat halaman waterfall. Tapi tak apa, itu adalah orang kata salah satu pengalaman yang tak dapat dilupakan, betul? Tapi sebab tu kita nak dengar suara semangat kumpulan perang. Okay. Takut dia ni keluar. Okay. Kumpulan pasu. Pasu macam biasalah. Pasu. Jadi adik-adikku, episod kali ini bertemakan hiasan batu atau bahasa Inggeris orang putih, hardscape. Jadi kita nak berkenalan dahulu dengan pemilik laman. Jom. Yang saya ceritakan untuk taman dekat rumah saya nak hiasan batu tu mestilah yang comel dan juga minimalis. Saya tak nak terlampau padat sangat dengan pokok-pokok atau batu-batuan, dan juga saya nak pastikan benda tu teratur lah kiranya, sebab saya suka benda yang teratur. Di samping itu batu-batuan seperti simen vero, yang mini-mini pun boleh letakkan tempat saya, sebab saya nak pastikan taman saya tu adalah taman yang cantik, yang mendamaikan dan juga orang suka untuk datang. Kalau saya lah buat taman, sebuah taman berkonsepkan batu yang menjadi impian. Ialah taman tu, bila saya berada di taman tu, ada beberapa kombinasi lah. Kombinasi antara batu dan juga tumbuh-tumbuhan. Itu antara ciri yang diberikan. Baiklah, benda pertama sekali macam biasalah, anda harus mencari bahan-bahan untuk menghias halaman masing-masing. Masa diberi hanya 30 minit. Nak menang? Nak menang? Jadi ulangi kejayaan anda pada episod yang terakhir ini. Kalau anda semua bersedia, 1, 2, 3, perang pasu bermula. Bagi saya, cabaran
untuk memilih barang-barang tersebut malah tidak suka. Tapi pemilihan batu untuk hias ni cari design yang betul-betul mengikut konsep lah apa yang kita nak. Mencari barang ya agak rumit sikit sebab dia berkonsepkan hias suatu kan. So kita orang usaha sedaya upaya untuk dapatkan hasil yang terbaik untuk milik ramai. Masa diberikan hanya tinggal 10 saat sahaja. Kalau anda semua dengar hanya saya bunyi, sila datang tepat. Okey, 10 saat bermula daripada sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan tamat. Macam-macam batu korang pilih jadi kita mudah tak sabar nak tengok macam mana diorang nak menghias halaman masing-masing. Jangan jadi batu bertangkup sudahlah. Kita nak berehat sebentar, kembali lagi selepas ini bersama saya Awis Mat. Kumpulan Perang Kumpulan Masuk dalam Hias Lamai.